Hari ni kita akan membuat unboxing Mechanizer Mecha-Motor. Ini dia kotak dia. Jom mari kita unboxing. Dalam kotak ada Mechanizer, ada kad. Ini dia kotak Mechanizer Mecha-Motor. Mechanizer Mecha-Motor. Motor apa yang ada? Dia. Jom mari kita buka. Okey, dalam kotak ada yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Macam saya tak sangka. Saya sangka macam itu. Tak ni je. Iya. Ini dia buku menu untuk Mechanizer. Dia telah berjalan dan dia telah memberi beberapa kad. Untuk bayar juga lah, banyak juga kad dia. Dan saja. Okey, sebelum tu Mechanizer ni. Okey, sebelum tu Mechanizer ni dia tak pakai bateri, dia pakai charge saja. Cara on, mari kita tengok menu. Tidak tak baca menu awal. Habis, okey. Bila saya dah habis baca buku menu, silap tak tengok dulu. Saya dah habis baca buku menu. First thing, untuk on off dekat sini. Jadi on off, ini untuk kawal bunyi, ini untuk aksi dia. Ini tempat untuk slot. Jom mari kita on. Mechanizer on. Ini okey. Ini untuk adjust suara. Ini untuk aksi dia. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Mecha buat. Sila masukkan kad dalam Mechanizer. Biar saya ulang semula arahan. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Sila masukkan kad dalam Mechanizer. Kalau tekan lama. Iya, masa untuk buka. Ya, ini kad dah. Mereka pun. Iya. Cium. Megabot Mechanize! Mecha Blaster! Mari kita tekan. Megabot Mechanize! Mecha Blaster! Megabot Mechanize! Mecha Blaster! Ini pula kalau terbalik. Salah tu. Sila masukkan kad pada arah yang betul. Salah tu. Sila masukkan kad pada arah yang betul. Kita buat macam ni. Salah tu. Sila masukkan kad pada arah yang betul.
Jom kita guna kad yang baru, kad lain. Kita Baik awak, mari kita mechanize. Baik awak, mari kita mechanize. Oh.